duk training dah. Siapa? Dah kalau sebut gerik siapa lagi? Weh, kalau anda kata kalau hang gamok naik RSX biar naik EF je eh. Ha, EFI lagi padu. Jatuh Nama tender sore, RSX. nama sore yang bawa budak gerik tu. Siapa pomen dia? Tanyalah siapa pomen dia. Oli pun tak tahu tanya pemain. Ni Raya dari mana rumah? Saya duduk rumah duduk baling lah. Ha, mau balik ke? Ya Dia baling. balik ni gerik. Ni balik ni gerik. Gerik. Ha. Dekat ya. 10 minit. Dekat lah, tak jauh lah. Jarang nak jumpa. Duduk rumah saya tak keluar mana pun. Betul ya? Jarang keluar pun. Duduk jumpa orang kawan macam tu lah. Keluar ride, keluar pergi kat celik macam tu lah. Oh, dia duk pergi tu adik. Aquarium. Baik. Mana dah? Celik duk ajak saya pergi Suzy Wong. Saya kata tak mau. Cuy. Dah, dia tak pergi lah semalam. Mau sembang-sembang macam tu tak bagus tak mau. Boy tak bagus. Bawa pergi museum mau tahu. Tapi bagi lah jadi body. Tapi bulan 6 ni. Dah. Bila nak apa isu pun on lah. Wow. Banyak tahu dia fighter. Betul ya? Dah. Betul. Kita kenal dia macam mana. Kerah Memang lah kau pun. celik. Kerah? Kerah boleh eh. Apa ingat dia apa? Racak dia tak kerah weh. Macam tak boleh adik. Ha, tengoklah dia buat konten teguh bini tu. Dah, tu konten. Tu bukan konten. Sebenarnya tu Bukan bukan konten, tu Tu reality. konten. Panggil Loni Jekah pun boleh lah. Alamak. Tak tahu kita kerah macam mana. Kena. Hang kena asal. Kena. Tak boleh balas. Tak boleh balas. Saya bila Cak nak bini tu Cak. Lemah. Dia tak boleh kata apa. Jarang bang ni. Saya tengok dia tak melawan tu. Jarang. Oh, jangan. Dia Dah tak benda tu betul dia kata macam macam mana adik tahu. Ha, macam tu lah. Dia tengok dia fikir macam mana adik tahu. Ha. dia tak boleh jawab. Oh. Tak boleh jawab first time aku tengok Cak Senyap. Tak pun dia ngantuk sangat tu idea dia tak ada. Tak ngantuk lah. Tak gantung. Kan, kat sini aku Tak nak dah dulu cakap. Cak weh. Aku ni nampak macam ni tapi adab aku tinggi. Oh. Aku dengan orang tua-tua aku tak melawan. Kalau Abang Adib 30 aku dah cakap dah tadi tu. Tapi sebab kita respect kita letak nombor 1. Saya 94 kan umur 3 ni tu. Dia sama dengan celik. Adib 94. Ha. Tak payah duk abang sangat lah. Ha. Dengan aku beza setahun je. Mari kita fight track. Dah. Bukan. Oh ya. Oh, hang ni jelek aku dah. Tapi boleh tapi boleh fight lah Cak. Hang boleh masuk je kategori ni. Apa Abang Adik ada buat kat Songkla. Tu kereta. Kereta Acap pun main. Ingat Acap besok kot. Macam mana kita? Tanya Jelil lah. Macam kita pula. Motor, kereta, basikal, jet semua aku main. Cakap lah. Kata bila esok aku on. Tu. Gemar. Hebat tu. Panggil sampai mah. Panggil sampai tu. Tak jumpa lagi Tok Guru kita. Tok Guru kita semua main tu. Tok guru kita ni semua tahu. Tak boleh lah. Makan dia. Tapi aku teringin nak tengok dia live dengan Arab V4. Tu guru dia tu. Tunggu aku nak tunggu. Mak ni kot dia. Kenal lepas tu dia tahu lah. Weh, 50,000 view. Dia rasa dia pelak. Dia jumpa mak ni kot dia dengan Arab. Dia tahu siapa pelak. Tapi dia pelak tengok ni. Dia pelak tengok ni. Pelak. Dia betul. Weh, dia boleh maki orang tu. Dia betul dia kata apa ni? Adik ni kategori veteran dah ya. Duk pakai tanco dia kata. Dia boleh komen macam tu lah. Sebab tu dia rampang tu. Dia rampang gila. Tu dia pergi mana? Dia tak pergi kedai. Dia tak pergi kedai. Dia kerja. Dia tak Dia balik. kerja chef. Dia kerja apa? Dia chef. Chef Chef apa? hotel. Apa ni dekat Times Square. Oh, dahsyat ah. Mata sengit itu. Dia bukan apa jenis tu. Dia boleh goreng 2 belanga. Betul ya? Ya Allah bagilah Wan ada aku tak tahu. Wan tak ada Allah. Oh, dia mana tadi duk pergi kedai tu lewat-lewat ah. Dia bila lewat. Awal dia tak nak pergi lah. Kedai pula depa. Awal dia tak pergi. Lepas tu dia live sampai pukul 4 lagi. Dia balik main dengan anak pula. Oh. Main anak pukul 4 pagi?
Ah. Wah, anak dia tidak lewat. Buat bunyi sedap lah. Anak main bangun, bangun. Oh, anak baru bangun. Dia kejut anak dah. Anak dah akan bangun pukul 5 lebih 6 yang tu nak bangkit kan. Anak dia tu segak gila yang putih. Korang segok. Boleh bini kot. Okey, bukan dia. Ya, takkan dah boleh dia dah ada gelak sikit. Boleh bini kot. Aduh. Gelap baju hari. Aduh. Kau tengah kerja tu. Dia ada tiap kerja. Tapi ni balik kerja aku dia. Ada balik lah ni. Tata ni dia balik lah ni. Lagi dah pi tu kedai tu. Tiap malam ni. Tiap malam dia pergi. Dia macam dia tidak dekat Selayang dia kan main sini. Kalau dia duduk Bangi dia tak main. Oh, dia sat Selayang sat Bangi pula. Selayang rumah mak mentua dia. Dia nak pergi Razak member tu. Dia biar Razak member. Kita kena Betul pitch dia, lagi dia ni. betul duk puluh nak Dia pindah lah. Dia pindah lah. Razak Oh, dia dah ready. Baru nak beli. Oh. Lah kita No. pergi berkumpul kali. Dia akan pecah out lah kali ni. Biar acak je pindah Alphard. Boleh mana kata kami ride pergi berhenti di KL. Lepas tu sambung KL pergi. Sambung ke AB ya. BHP. Kita nak BHP. Bang memang nak pergi ke LPT. Daripada dia pergi LPT. Ni baru syak adik kali apa semua. Tapi jom. tapi kalau orang lain potong tak rasa nak marah. Tapi kalau orang Juling potong tengok kita kali. Tak nak marah kalau orang itu. Dia tak tengok. Dia tengok depan tapi nampak macam dia kali. Tidak je. Kalau tengok minit dia lagi baju tau. Oh betul. Aduh. Oh, dia nak pergi kot tau. Dia pihak. Tapi Dia betul duduk dia. sini dia dengar duk pulun. Betul-betul dia puluh tu. Kalau nak tengok masa dia tu pagi tu dia bangkit tidur tu kadang-kadang dia call dia pukul 8 baru tidur. Pukul 12 masuk kerja. Tu dia 4 jam lah. 10 sebelah balik nak puluh beli rezek kan minat. Dah nak pulung tu pulung kat mana? Pulung kat live. Live dia puluh, nega dia Kau live. puluh. Kau live masuk lah. Boleh lah. Boleh lah. Boleh tahu-tahu lah. Ni nak baju dah nak keluar pula ni. Kami jual baju boleh. Jual baju tolong dia. Kawan mau tolong dia. Saya acak Zaid mau tolong dengan celik mau jual untuk dia. Mai ambil RZ 15,000. Ha? Mai ambil RZ restore 15,000. Yang mana? Kuning tu. Kita dah restore selalu hari-hari dah tiap-tiap hari. Ni ada yang ke 12 biji lah. Siap lah. Tak gambar ni. Lah motor ada 12 biji RZ. Kita dah restore. Kita nak tunggu 20 biji kita nak jual. Kita jumpa dah rezeki. Motor siap tekat nama rotek hidup. Oh, boleh sangat 15. Tahun bila? Semua barang baru. Macam-macam tahun dah. Tahun 80 lebih, 90 lebih. Yang body baru semua. Semua baru. Tak ada satu barang second hand. Wiring. Wiring kita light semua baru. Uish. Lah body kita light semua kita light. Wiring saja 6,000 lebih kali dengan magnet tu. Body kata, wiring kata. Jangan cerita body. Magnet ori yang pun. Motor aku dah pirai pakai magnet ESR tu. Tak ada masalah apa pun. Kalau dengan magnet ori buat apa? Pemain tak mau nak ori, stres. Pemain hang mangkak. Dajil. Pemain dia kata dia ni. Tak ada Haji kata pun pakai saja dia kacau kepala hang. Alhamdulillah. Dia saja nak ajak hang pasal hang kaya. Kalau orang susah-susah macam kami dia tahu pakai magnet kopi lah. Kita tahu ah. Amin orang minta kaya amin. G pakai dia pakai barang apa dia boleh buat laju lah. Orang kata G. Magnet kau boleh bagi jadi laju. Dajil. Mangkap. 15,000 boleh? Bagi dia warna kuning. Ebrah kat dia. Buat ebrah mata kiri kanan. Kelar. Kalau dia nak beli hok mahal tu dia beli mahal. Apa kalau dia dah bajet. Kalau dia nak beli 20 lebih ke 30 lah. Acak macam tak tahu Acak nak sembang apa Acak. Tahu saya membak motor boleh hati apa. Aku mata aku dah tak. Agak. Apa tak apa pelan-pelan tukar barang ADV tu. Tapi yang actually hari je dia punya soket dekat Exober tu jangan buat warna hitam kat dia.
Mana? It's okay. Buat apa macam sarung kat dekat fort depan tu. Oh, kena gol. Buat kat legol kat dia. Kesian kat dia buat Kita minta Islam. gambar kat adik gambar Rafiq. Ada yang ke-12 lah. Kalau kami nak tambah lagi 8, cukup 20. Aku akan post satu. Siapa nak kasih mari. 15,000 cash balik. Kita beli 2 biji, Yin. 20 biji. Nak buat 20 biji. Semua color. Kita like semua dah. Bagi satu. Untuk acak 2 lah. Satu tak macam tak pandai bini acak lagi. Boleh 2. Kita ambil 2. Kita nak 2. Tak lagi beli satu berobot dengan bini pula. Dah takut bini payah. Dia duduk konten ya. Kalau nak konten lah. Kalau tengok muka beloy. Bukan air. Bentar dia pedih-pedih oi. Jangan lah. Weh, pedih weh. Pedih tu. Tunggu. Tabak Acak. Lah ni. Apa tengok muka dia? Takkan muka ganas ni? Tabak Acak. Confirm beloy punya. Aduh. Dia kena tak boleh bidah tu. Tak bawa sahabat Acak tak apa lepas gerang kat ni. Tak apa acak janji B3 acak kata. Dia apa tak apa janji B3 dia kata tadi. Vitri pun nak kena mengasuh barang banyak Dia tak boleh malam, dia tak boleh malam. Sebab benda tu betul tau. Dia cakap ish macam adik tahu. Macam tu lah. Tak boleh cakap apa Acak tau. Abang dah Dengan tu idea dia tak ada. dah. Itu aku ngantuk betul ni. Yo, dengan tu betul takkan tak tidur. Tak apa selalu aku tengok kalau dia live dengan perempuan idea dia banyak. Kalau live yang kita dia buat ngantuk, dia buat tak mau cakap. Tunggu tak cukup tidur. Tengok mata. Oh, dengan perempuan ada idea. Dengan kami tak ada idea. ya. Sekejap. Yalah, tengok perempuan dengan adik bubuh belah-belah jauh beza kot. Yang ni kena ngantuk ni. Apa dia? Terima kasih. Apa ni? Wan tengah live betul ya? Mana ada. Tak ada. Dia meniaga ke? Wan taruh lah Dia berkata invite Wan. Dia dengan anak dia dulu dia taruh lah Oh ya. Kalau Dia invite awak Wan. dengan anak lu. Dia balik kerja selalu dia duduk kau duduk main dengan anak dia dulu. Dia main dengan anak dia. Saya dia akan live tepi jalan tu. Dia akan live tepi jalan tu jerit-jerit. Yang tengok dia live tepi jalan tu betul ke? Dia pergi buat live tu. Saya saja ada live tepi jalan. Dia saja dia live seorang-seorang tepi jalan. Kalau live depan rumah kena marah. Oh. Dalam rumah tak boleh. Dalam rumah bising kan suara dia kuat, suara dia tak pecah. Orang Suara ni dia duduk belakang kedai ada live. Dengar sampai depan tu. Dah Wah, sikit Sebab tu yang dia balik. pergi sebab tu dia pergi duduk tepi jalan seorang-seorang tu. Dia boleh jerit. Oh macam tu boleh tu. Dia kata awak nak bagi kulas depan kedai dia ke? Dia komen. Siapa dia? Tengok. Wan kedai dia kata nak bagi abang nak bagi dia live depan kedai abang. Dia kata. Tu dia live di Phuket tu. Dia tak boleh pi, leket. Bini tak boleh, bini tak bagi. Tak boleh lah. Bini tak bagi. Acak kena bawa. Acak okey lah, Acak boleh bawa sekali. Dia bawa bini dia. Bawa. Acak kalau sampai cakap Acak. Cale tak apa bini duduk dah sana. Oi. Awak pula aku bini dia dah. WhatsApp tu acak bini WhatsApp tu bagi warning tu. Bukan. Dia baca komen. Oh. Yalah. Ada komen. Tapi bulan 6 tu jadilah mungkin Acak bawa bini. Boleh. Abang adik solo lah, solo. Dia solo dia rap. Mana ada dia buat bini. Boleh ya. Dia adik ni kalau hari family dia family dia jangan kacau lah dia. Dia masa dia tu clear kerja. Family right. Kalau Ray 2 minggu Ray. Dik, dia nak ikut pergi swap up bulan 12. Ni Ryan. Tak pergi nak tengok dahsyat-dahsyat lah sana. Betul ke Nabi? Ya, dia abang Cale tu nak ikut. Dia minat dia karan. Macam berbuat minat ya. Duit minat. Asal macam nak pergi tajuk lain ni.
Tak, saya kata kat celik kita pergi lawan sikit. Kita settle apa yang patut disedar dulu kan. Saya tolong-tolong dia lah settle. Tolong aku. Macam mana kita bincang. Barulah kita tengok race. Dah sungguh dia dapat ada minat nak pergi tengok. Dah, yang kita nak pergi Phuket tu ada event apa? Event kita. Oh, tak ada apa. Kan ada apa baik week pada tak ada ah. Tak ada. Macam Acak selalu beritahu saya kadang-kadang dia live, dia kerja apa semua kat luar, dia stres. Dia kata tak apa kita stres. Kita boleh beli. Bila dia bawa bini tu macam dia buat stres habis sekali. Dia kalau nak hilang stres kena pergi seorang lah. Ampun ni gelok macam pelak ni. Betul, kadang-kadang kita stres bang, kerja stres lah. Kalau stres kena pergi seorang lah. Baik, solo lah. Solo lah, okey lah. Berapa bulan? Alah Cak. Tengah-tengah bulan sikit macam tu. Macam tengah-tengah bulan bagi slow sikit. Orang tak gaji kan? Boleh habis. Nego pun slow sikit. Bila orang tak gaji, ramai yang tak boleh pergi, dia tak gaji. Boleh pergi. Tak ada masalah lah. Mereka ni masa sebut Thailand pakat pi. Buk Thailand lah. Okey lah. Kita nak buat awal lah, terus. Tengah-tengah bulan sikit. Kalau boleh je orang kadang pergi sekali seronok. Dia penghibur orang. Betul. Duduk dengan dia tak larang nak suka. Ni Dia tak lebih dulu lah. Bini Dia tak dia lebih dulu garang. lah. Bini dia garang. dia garang lagi pada tu negara dia kata. Oh. Kalau dia pelak-pelak tu takut je. Oh. Bini dia takkan WhatsApp, takkan WS, makan ke apa kan, tak ada. Solat belum? Yang tu je kalau kita tengok kat mana. Yang tu saja. Kalau kita tengok, uish, yang ni je WhatsApp. Ui, garang. Bulan 6 tengah-tengah bulan lagi. Mana dia selalu lupa tu sebab tu bini dia kena pesan. Ada saja. Ada. saja. Ni kena. Ada. Betul lah. Kalau benda yang kita selalu lupa, orang akan pesan. Kalau benda yang kita duk buat hari-hari takkan dia nak pesan ni. Contoh dia tanya, kencing dah ni. Dia tanya memang kita akan kencing ni. Aduh. Acak sengak tau, Acak sengak. Acak ni dia. Bateri low. Hang tu buat bateri low ni tu Dia ngantuk, dia ngantuk. Tadi Dia dah tak cakap. ngantuk abang lah. Ni pukul 11 dah bang. Saya Mana dah weh, dah aku dah. tak. Sebab apa? Pagi tadi celah suruh pergi tu. Aku tak tidur lah. Pergi mana? Di mana apa? Bapak tanya Tukar nama. Oh, padu lah. tak tidur. Ni, sampai nak tukar nama pun tak erti. Apa pula tak erti Tak erti lah semua benda-benda kerai nama bini semua. Kalau kita tunjuk nama kita nah, elok sikit. Tahu mana ni? Dekat nama abang motor tu lah. Betul tu lah. Tapi nombor plate dah dah kah? Tu dia kata dia tengah beat. Big Dia lagi dah. tak. Dia nak pun nombor plate karangan mana boleh. Adik pun 94. Ni 95. Okay, ada. Ada Dia dapat tak nama apa? Tak tahu JS apa tahu dia cakap. Tak tahu tengah tu lahir 2 hari. Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Lupa. Muhung. JXY kot. Ya, je tu kan. Ke JYX? JXY bukan keluar dah. JX tu JX. Tapi kalau ada X smart ah. Tapi mahal Johor, mahal pergi Johor. JYX. Sorry, JYX. Minta kat adik pelik kat adik banyak. Tapi 94. Ada ngam-ngam lah. Nampak. Nama pelik adik jahat-jahat tau. Cap. Ada. Acak je pasal Ngam-ngam lah, takut tak ada cakap. lebih. Tengok dia takut nak cakap dengan adik dia takut. Takut apa tau? Bukan takut. Aku memang dengar pasal motor aku tahu sangat. Ya, takut kena jam. Sembang pasal yang suka. Sembang apa yang suka sembang? Tak ada benda lah nak sembang tadi ni. Aduh. Hang tag lagi lah. Ha? Dia selalu rancak pukul 12 pukul 1.
Malam ni dok oh. Tak cukup tidur hari. Oh. Boleh banyak dah tadi kan tidur dah. Oh, boleh banyak dah tadi. Oh, kalau boleh banyak boleh rehat awal eh. Kan tak tidur dia jadi hang ni sila. Oh, macam tu hampa hidup dalam dunia TikTok ni tu. Lalu aku tidur. Faizal Alim, Miki. Betul aku kena cari makan kot ni juga macam ni. Saya hang nak abang tu tak payah dah. Dah hampa kata Sauk masa duduk kot ni. Kena duduk macam ni pula. Dak so, boleh lah sikit-sikit tu. Selit-selit. Halu-halu weh. Macam celik tak pandai, celik tak pandai. Tak pandai mai kita nak pegang ekor lebar tu hak dah dapat tadi tu. Mai kita nak buat. Tak pandai mai kita nak buat. Boleh turun sikit harga gigi tu tak apa dah. Tak Sungguh. pelik nak Allah kat mana. Apa pun tak ada ni. Perfume tu jual lah. Ni jual kat ni, jual kat ni. Jual kat ni. Sat dulu. Sat dulu. Habis dah tinggal dua tu sat je. Sabar lu. Dia kali jual 2,000 sekali. Jual adik. Tu. Tahu orang. Sold out. Satu apa dik? 1.28. Kalau 1.2899. Kalau 3.6999. Tapi beli dalam live. Kalau saya nego dalam live 5.9999. Udah 1.28 kalau jual 2,000. Oh dia orang. Tapi abang ni abang tengok 5. Oi banyak oh. 56. 56. Tapi abang tengok saya punya apa. Kalau macam saya punya kena tolak kan. Tinggi bang. Sakit ke tengok. Oh, tapi dah kata 28% tu. Kalau macam Ajak ni. YouTube lah Ajak. Ni kalau combo Ngantuk lah. Tak apalah Ajak turun Nampak, lah. Dulu nak pergi Ajak macam tak okey lah ni. Ni Tak combo. ngantuk. Kesian kat Acak ni, kita pun tak tengok muka Acak yang lain. 14.53. 14.53. Kalau single RM8.66. Tinggi tu lah. Bang Adi boleh. Ya, aku tunggu lah ngantuk lah. Okey. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ni rampang dah live. Rampang lah live. Betul.